DIY Sinki Instant Play and Plug. Plug and play saja. Jom tengok macam mana kita buat. 3 hari selepas anak ketiga dilahirkan, tiba-tiba ada angin kuat dan hujan sangat lebat. Dan adik ipar Pak Man dah tangkap gambar. Dekat kedai, sinki jatuh, paip patah. Jadi air terpacut. So tak ada penyelesaian, so kena tutup air. So kita tak perasan benda ni membawa barah. Kenapa? Sebab dia patah dekat betul-betul dia punya L tu. So apa yang kita kena buat? Kita kena ketuk betul-betul dia punya simen tu untuk nak cari kat mana dia punya joint dia. So bila dah ketuk, kita jumpa lah dia punya permasalahan dia. Jadi apa yang kita buat? Kita rancang. Kita nak buat sinki macam mana? Sebab sinki yang asal dah pecah, dah sumbing, takkan nak guna. Nanti customer pun memang tak mahu ni kalau sumbing-sumbing ni. Tiba-tiba dapat idea. Kita cari sinki kita nak buat ni. Kita nak guna tayar, kita nak guna periuk yang serba guna. Kita nak try buat bagi jadi sinki. Apalagi Pak Man keluar pi cari tayar terpakai. Mujung abang tu dekat MZ tayar dekat Bawah Empiang tu, dia bagi free. Kita ulak lah bahan RM5 budak kopi kan. Dia bagi free. So kita ambil 4 biji. Kita susun, kita ambil 15, kita susun. Kita guna balik paip keluar dia tu macam biasa. So kita akan sambung. Lepas tu kita susun, kita tengok macam ngam. Kita pi balik dekat kedai hardware. Kita pi cari kelengkap untuk buat batang paip. Kita sambung balik. Kita beli L1 saiz setengah inci sudah sebab dia saiz setengah inci. Itu kita potong, kita sambung balik L tu. Yang penting kena ada gam baru dia kuat. Okey, kita sambung paip setengah inci tu. Paip setengah inci tu kita beli dalam 4 kaki. Boleh lah, cukup lah 4 kaki. Kita beli L untuk keluar paip. Dan kalau boleh bila duduk kat luar, kita pakai paip tembaga. Baru dia tahan, baru dia tak merekah bila kita duduk tutup buka kan. So Pak Man sambung, jadilah paip air. So bila pick up dari sinki pula, cari belakang kedai periuk yang dah tak guna dah, dia tengok berlubang. So ada idea, kita nak modify. Kita tebuk tengah, kita buh waste baru. Waste ni adalah lubang-lubang tu yang nak masuk ke corong nak keluar air tu waste. Pergi cari waste yang trip dia sama dengan hal lama. So kita alter, kita masukkan. Alhamdulillah waste baru RM3.5. Cantik balik. Kita pi beli dan kita pakai. Okey, bila paip air dah siap, sinki pun dah siap, semuanya terpakai. So inilah hasil dia. Nampak? Kita boleh pakai barang-barang terpakai. Modal dia sangat murah, tak sampai RM30. Oh, nanti boleh cas. So daripada nak habiskan modal beratus-ringgit untuk nak gantikan sinki yang baru dan paip yang baru, so kita habiskan RM30 saja untuk siapkan DIY sinki outdoor. Yang baik nanti boleh share dan jangan lupa subscribe Saman Somnach. Okey, bye. Jumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.